Kalau nak cari yang bangsawan yang heavy duty, inilah model heavy duty bang. Bukannya blok oren, blok hitam, blok ungu yang heavy duty. Tak ada, tak ada. Yang heavy duty harga 1,000 ke atas. Siapa yang ajual heavy duty? Harga 200, 300, beza blok je. Heavy duty. Kapal mana? Tak ada. Okey bang, dekat depan saya ni ada 4 biji standard bangsawan punya mesin rumput. Yang mana kita ada Eco RM 3380, kita ada Miki TB43, kita ada Kanazawa Mitsubishi TB43, dan yang paling latest kita bawa masuk yang ini King lah. Alright, dekat kedai kita sekarang ni dia King lah untuk model backpack ni. Yang ini model khas BRS 400. Yang paling mahal lah ni, harga dia lebih kurang RM1,990 je. Alright, abang boleh tengok dekat sini khas BRS. Yang ini dua model ni memang pure daripada kilang Japan, satu daripada kilang China, dan Eco pun daripada kilang China. Ini model bangsawan lah. Yang ini dia 700 lebih. Yang lain ni semua 1,000 ke atas lah. Paling mahal khas 1,990. Kalau Kanazawa 1,100, 1,050 ke 1,100 macam tu lah. Miki dalam 1,650. Dan Eco RM 3380 lebih kurang dalam RM719 je. Sorry, lupa lah bang. Okay, kalau nak cari yang bangsawan yang heavy duty, inilah model heavy duty bang. Bukannya blok oren, blok hitam, blok ungu yang heavy duty. Tak ada, tak ada. Yang heavy duty harga 1,000 ke atas. Siapa yang ajual heavy duty? Harga 200, 300, beza blok je. Heavy duty. Kapal mana? Tak ada. Yang heavy duty macam ni, orang beli yang 1,000 lebih ni, kalau kita tak panggil dia heavy duty, kita nak panggil dia apa? Kan? Yang ini baru betul heavy duty. Ni, sini, dekat sikit. Oh, bang, dia punya shaft ni, bang. Steam, oh. Abang tengok kat sini, Alright, made in Japan. Okay, ini khas. Ini 26 ni. Ini kalau macam ni punya pegangan ni, saya rasa diameter, bukan rasa lah, memang 26mm lah dia punya diameter. Alright, khas. Abang tengok dekat sini pula, dia datang dengan serial number. Terbalik sekejap. Dia datang dengan serial number bang. Okay, made in Japan, VRS 400 S89. Okay, dia punya serial number, production pun ada bang Abang boleh tengok kat sini. Ini button on off dia semua kat sini. Memang berat. Ini kalau tanya ringan tak payah. Ini memang solid. Ini memang besi biryani punya bang. Ini bukan besi biasa-biasa punya. Bukan besi hollow. Ini besi biryani punya ni. Okay, yang ini boleh lah panggil heavy duty. Betul. Orang beli pun puas hati 1,000 lebih. Orang pun tak menyesal beli kan. Beli 1,000 lebih barulah kategori heavy duty. Ini beli 200-300 heavy duty. Dalam